Tokoh murid kali ini diberikan kepada seorang murid yang berdisiplin, berperibadi baik dan cemerlang dalam akademik serta kokurikulum. Dilahirkan pada 5 Oktober 2013 di Hospital Besar Seremban, Negeri Sembilan. Beliau merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik kepada pasangan Muhammad Syukri bin Zabidi dan Zainatul Nata'im binti Az-Zahari. Beliau meminati aktiviti skateboard dan bercita-cita ingin menjadi seorang ahli paleontologi. Idola yang sentiasa menjadi ikutan beliau ialah Nabi Muhammad SAW. Dalam akademik, beliau konsisten mencapai keputusan yang membanggakan. Beliau mendapat tempat kedua dalam kelas dari tahun 1 hingga tahun 3 dan tempat pertama pada tahun 4. Prestasi hebatnya diteruskan apabila meraih 9A UPKK dan 6A SRAI. Dalam kokurikulum, beliau menyerlah dalam pertandingan tulisan Jawi, memenangi beberapa peringkat termasuk Johan Zon dan daerah serta tempat ketiga peringkat negeri. Beliau juga seorang pemimpin yang bertanggungjawab, pernah menjadi ketua kelas dan penolong ketua murid. Dan kini, dengan penuh rasa bangga, penganugerahan ini diberikan kepada Adik Haras Mukris bin Muhammad Syukri. Tahniah diucapkan.